Okey, sekarang ada dekat Bandar Penawar. Baru lepas ambil umpan, baru lepas makan. Tadi plannya nak makan asam pedas dekat Sempang Adila, tapi sayang kedai tutup. Tadi ambil umpan dekat Sungai Mas untuk makan sekali dekat dari sana. Sekarang tengah rehat sekejap, mandi-mandi, kemas-kemas barang untuk naik rakit yang kedua. Set up barang. Ini kawasan bus stand kot. Bus stand lah rasanya. Bus stand Bandar Penawar. Ada tandas kat situ. Mandi dulu. Nanti baru kita naik rakit yang kedua. Rakit AI Kampung Pasir Gogok. Okey, sekarang saya dah on the way pergi ke rakit nombor 2, iaitu rakit AI Kampung Pasir Gogok. Sekarang dah masuk jalan Kelungkung. Dalam 15 minit 20 minit sampai daripada Sempang Adila tadi. Cuaca bagus, alhamdulillah, panas. Tengok, dah macam sardin di belakang. Okey, kami dah sampai JT Batu Kampung Pasir Gogok. Panjang kita dia. Ada pula orang kahwin kat situ. Sekarang tengah tunggu owner rakit air. Oh, panas. Sekarang saya dah sampai dekat rakit AI Pasir Gogok. Sebenarnya saya dah sampai awal lah tadi, tapi bateri GoPro habis. Jadi cas dulu. Saya sekarang dah naik dekat rakit AI, jadi saya nak tunjuk anda bagaimana kondisi ataupun keadaan rakit AI Kampung Pasir Gogok. Okey, ini bahagian tepi dia. Dia ada satu platform untuk mancing. Bahagian depan ni bilik, dia ada 2 bilik. Dapur dia. Dapur dia semua ada. Ni bahagian tepi dia, bahagian tepi belakang. Bahagian sini bahagian belakang rakit adalah merupakan kawasan air surut lagi sana. Bahagian depan tadi untuk air pasang. Dan kalau anda boleh lihat, rakit kuning tu pun antara rakit AI Pasir Gogok. Rakit tu besar. Dia ada 6 bilik. Dia boleh muatkan antara 18 hingga 20 orang. Toilet. Dua tong air ada. Lampu. Bahagian kiri dia.
pada saya ni antara rakit yang boleh dikatakan selesa lah, sebab dia ada sediakan satu platform. Lebih kurang macam dekat rakit kampung Sungai Papan, iaitu rakit tepi bakau. Dia pun ada kawasan mancing macam ni. Daripada tadi belum ada lagi strike ikan besar-besar. Cuma memang tengah seronok layan anak tambak. Baling tarik anak tambak. Air pasang tadi baru start pukul 5. Dia bersebelahan dengan ada satu pulau batu kecil ni. Ni antara view rakit je lah. Kondisi rakit, fasiliti rakit terbaik, antara yang terbaik. Keselesaan, pagar hijau. Jadi mana-mana yang bawa anak tu lagi selamat lah. Tengok cara dia buka ikan. Belum. Tak apa kau buat best. Gala. Balik. Okey. Baik tu. Suka mama. Okey, kejap. Tadi saya naik sekitar pukul 2 petang tadi sebenarnya. Sekarang dah pukul 6. Dah hampir 4 jam. 2, 3, 4, 5, 6. 4 jam dah mancing. Belum ada strike ikan-ikan kasar, tapi saya akan cuba pada sebelah malam tak. Lepas ni akan rehat dulu, makan, semayang. Lepas tu kami akan terus sambung mancing. Dan kita lihat aktiviti kita pada sebelah malam sebentar lagi. Okey, jumpa lagi. Saya tak pasti anda boleh lihat tidak, ada tamuk. Dekat sekitar tepi-tepi rakit ni ada tamuk besar. Tak tahu nak pancing macam mana. Dah macam-macam umpan guna, tapi masih tak nak makan.
Inilah aktiviti malam. Sampai mancing. Aziz, kau punya ni sangkut apa? Betulkan lah. Saya cuba mancing dia dengan menggunakan roti. Orang ajar menggunakan roti. Tapi dari tadi dia masih sombong untuk makan. Sini ada seekor belangkas. Saya dapat daripada nelayan di sekitar sini. Dan juga siput gonggong. Siput gonggong. Anggaran dalam 2 kilo. Dapat daripada nelayan tempatan sini. Dia orang sangat baik hati. Kebetulan mereka turun cari dan tadi diorang tumpang sekejap dekat rakit. Dan kami ada udang beli pasar punya. Memang bekal untuk makan. Strike masih belum ada lagi. Masih tunggu. Tapi memang geram lah dengan tamu ni. Dia duduk je dekat bawah. Tu melompat-lompat. Banyak tamu sini. Tamu ataupun belanak. Tapi yang pasti dekat bawah rakit ni tamu. Dia tak berganjak daripada tadi. Dia masih duduk dekat alur pelantar mancing ni. Kau mancing apa ke? Tak, yang musuh lagi. Kalau mancing area Pasir Gogok memang inilah habuan dia. Tak, bawah ni buat lagi. Banyak rumpai. Sampai 1 kilo kau buat naik. Kosong. Kau tengok abang kau 1 kilo rumpai dia bawa naik. Tak tahu dia nak buat apa. Kumpul kat tepi. Ni lebih dah. Betul lah. Kau biar lagi lama ni. Saya stamuk ni anggaran dalam 1 kilo lebih. Besar. Ada makan tak? Ada. Makan apa? Tak dapat. Udah. Sampah segar dah. Kalau ikut pada trip rakit ni, sekitar bulan, kalau tak salah, Raya Haji tahun lepas, saya ada turun sini. Masa tu musim ikan usat. Memang seronok lah. Baling tarik. Untuk hari ni, petang tadi kita orang cari mancing, banyak dapat anak pinang. Anak ikan pinang. Tak tahu ikan pinang ke ikan apa, tapi memang banyak lah. Goreng je. Saya sekecil-kecil macam ni. Ikan sebelah dapat. Nanti kita goreng je. Ikan sebelah mana? Ikan sebelah. Mana ikan sebelah? Alahai. Dia nak sini je. Baru keluar data telur. Kau dah ambil. Okay, ini menu makan malam kami. Gonggong rebus. Ada ketam, udang, ayam goreng untuk orang yang tak makan udang. Daripada
orang tempatan kat sini. Petang tadi dia orang air surut, dia orang main kutip dekat lumpur-lumpur tu. Macam mana dia orang cari, meraba ke? Ni dia rupa siput gonggong. Dia sepatutnya makan dengan kicap. Ada udang. Udang. Saya nak rasa dulu sebenarnya apa rasa siput gonggong rebus. Biasa kalau makan kat kedai dia akan masak sambal. Udang beli kat pasar burung tu hari. Mama mana mama tak. Jangan buat makan dulu. Sebenarnya saya dah persiapkan beberapa alatan untuk rakaman pada waktu malam. Kalau nak dibandingkan dengan video-video yang sebelum ni, kalau rakaman pada sebelah malam banyaknya semuanya agak gelap. Tapi untuk tahun ni, untuk tahun 2020, saya dah persiapkan sedikit barang, antaranya spotlight. Spotlight tak tahu ni berapa watt, tapi terang, cukuplah untuk buat rakaman pada sebelah malam. Mana on dia? Mana on dia tadi? Bawah. Oh, on dia kat bawah ni je, maknanya kau pasang terbalik ni. Kami pasang. Sepatutnya on dia kat atas. Terang. Buat spotlight. Dan sebuah lampu khas memang untuk guna pada GoPro. Jalan kan muka? Kalau sebelum ni memang kami agak sukar untuk merakam aktiviti pada waktu malam, terutama dekat rakit-rakit yang kurang lampu. Ada lampu tapi cuma kadang-kadang ada rakit yang ada 2 lampu, 3 lampu. Lampu daripada pasar burung je ni. Lebih terang. Mana? Haji Sulu terkejut. Kami masih lagi hendap ikan tamuk ni. Dia tak tahu, dia main-main dekat tepi rakit je. Nampak roti semua dah tak ada. Gaya apa, hanyut lah. Kau ingat ni makan roti. Oh ni. Ni Allah besarnya. Dia yakin mana kau sudah minyak. Tamuk ke? Dia lalu situ tak?
Jangan bagi dia lalu situ. Ai, dia ingat dia boleh dapat. Rezeki. Jangan bagi dia lalu. Nak guna sauk. Ingat ikan ni apa? Diam je. Tak, bukan. Jangan celup kat situ, ada mata kail tu. Apa tak ada pancing ni? Sayang, mana tahu ada rezeki. Besar. Tapi memang dia tak pergi jauh. Dia cuma main dekat alur sini je. Ni macam bang ni. Ada nak tangkap ikan tamuk pakai sauk ni. Gay! Sampai ke sudah lah. Mana tahu. Rezeki kan tak kenal. Duduk je dia. Tak kenal siapa. Dia masalahnya biarlah munasabah sikit. Tangkap ikan dalam air pakai sauk ni. Ni ingat dia tangkap ikan mati. Tangkap ikan kat pasar. Okey, sekarang lebih kurang pukul 1 pagi. Tak ada yang sentap daripada start air start pasang tadi pukul 8 pukul 5 petang. Jadi yang ada makan semuanya masa air surut. Kita tunggu lagi. Kita tunggu air surut pula. Kalau air surut pun tak ada, tidur lah kejap lagi. Trip 4 hari 3 malam ni. Semalam rakit dekat Sungai Papan pun tak berjadi. Hari ni pun macam tak apa-apa nak berjadi. Bukan kumpau lah, cuma belum ada ikan besar lagi. Semuanya anak-anak ikan. Tapi saya masih berharap lagi lah. Harap-harap ada. Tamuk tadi yang saya tunjuk dia tu memang betul-betul besar lah. Raja segala tamuk. Saya tak pernah tengok ikan tamuk sebesar ni. Tak tahu macam mana cara nak tangkap dia. Mungkin tombak kot. Kalau ada tombak lah. Rakit sebelah pun dah senyap. Kita tunggu lagi sampai air start surut. Tengok pukul 3, pukul 4. Kalau tak ada, tidur lah. Pagi ni kita layan ikan dan anak-anak ikan pinang pakai peluru dua mata. Baru balik nak makan. Makan si udang kopi. Baling tu makan, baling tu makan. Ikan glamour langsung tak ada. Duri pun tak ada. Kena main-main ni dengan ikan. Malam datang air surut pun ada. Lepas tu tengah malam langsung tak ada. Pagi ni dia start makan balik. Okey, kami dah selesai mancing di Rakit Ai.
KI Kampung Pasir Gogok. Saya kemas. Lupa nak tunjukkan gambar ikan lah. Aduh. Hasil tak banyak. Anak-anak ikan pinang. Ikan pinang ke ikan apa ni? Lepas tu dengan seko. Ikan gemang. Ada keluar apa ni? Dia nak makan. Dan lepas ni kami nak terus menuju ke Rakit Mamat, Kampung Tanjung Buai. Kami nak pergi makan dulu lah, pergi makan dulu, mandi-mandi. Rakit pertama hasil kurang, mengecewakan. Untuk rakit kedua pun sama, lebih kurang lah. Cuma ada 9 besar je. Kita tengok rakit yang ketiga nanti. Sekarang lebih kurang pukul 11 pagi. Naik dulu, pergi makan, pergi mandi. Dalam pukul 2 nanti baru naik. Okay, nanti kita jumpa lagi. Thank you.